Hari ini, anda akan belajar cara menulis perenggan pendahuluan T, I, H, P dan S. Medium yang tepat untuk anda belajar teknik BM dan skor tanpa ragu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini anda akan belajar cara menulis pendahuluan dengan menggunakan rumus T, I, H, P, S. Tips. Baiklah, rumus tips ialah rumus yang digunakan untuk membantu murid menulis perenggan pendahuluan. Okey, jika murid menggunakan rumus ini, murid akan memulakan penulisan karangan murid-murid sekalian secara terancang dan teratur. Baiklah, dalam video yang lepas, cikgu telah kongsikan cara menggunakan rumus tips ini secara manual. Dan kali ini cikgu akan kongsikan pula cara untuk menggunakan rumus tips ini secara digital dengan bantuan template. Dengan bantuan template. Baik, ini ialah contoh soalan yang cikgu ambil daripada internet. Baik, kita akan gunakan sampel soalan yang sama seperti dalam video sebelum ini. Baik, kita akan mulakan dengan tema terlebih dahulu, dan seperti mana yang dikongsikan dalam video yang lepas, tema biasanya kita akan jumpa pada bahagian penyataan soalan. Dan khususnya pada baris seperti inilah, contoh pada baris ayat, uraikan pendapat anda tentang, kemudian akan ada perkataan yang digelapkan pada bahagian penyataan soalan ini. Jadi kita akan ambil baris perkataan ini sebagai T ataupun tema. Jadi kalau murid-murid menggunakan rangka sinar yang manual, murid-murid perlu lengkapkan rangka tersebut di bahagian bulatan inilah. Walau bagaimanapun, jika murid-murid menggunakan template pasang siap dalam bentuk Excel seperti ini, murid-murid hanya perlu isi pada ruangan ayat tema dan murid-murid boleh buat secara terus dengan memilih mana-mana bantuan frasa. Kalau murid-murid buat secara manual, maksudnya murid-murid kena lengkapkan rangka terlebih dahulu. Namun jika murid-murid menggunakan template pasang siap, murid-murid boleh terus siapkan ayat tema tersebut dengan bantuan frasa. Contoh daripada senarai pilihan ini, murid boleh pilih mana-mana satu dan pada kali ini cikgu menggunakan bantuan frasa yang ini untuk mengetahui bahawa. Kemudian kita terus masukkan frasa tema tadilah, penggunaan e-dompet. Umum mengetahui bahawa penggunaan e-dompet. Baik, seterusnya, selepas sahaja kita meneliti tema, kita akan teruskan dengan rumus yang kedua iaitu isu. Seperti mana yang dijelaskan dalam video sebelum ni, isu ialah gambaran keadaan bagi sesuatu tema. Jadi isu ni kita boleh kaitkan dengan keadaan semasa lah. Keadaan semasa bagi tema tersebut. Contoh untuk soalan penggunaan e-dompet ini, kita boleh dapatkan gambaran keadaan penggunaan e-dompet ni macam mana. Contoh untuk zaman kita sekarang, kita boleh lihat penggunaan e-dompet ni semakin berkembang, semakin digunakan secara meluas, dan mungkin juga semakin dianggap penting. Jadi murid boleh gunakan mana-mana daripada keadaan sebenar bagi tema tersebut lah.
Jadi kita boleh ambil untuk penggunaan e-dompet ni, keadaan semasa dia mungkin kita pilih semakin berkembang. Dan kita terus letak di bahagian ruangan ini. Semakin berkembang. Okey, jadi secara tidak langsung ayat pertama murid-murid telah pun siap. Okey, umum mengetahui bahawa penggunaan e-dompet semakin berkembang. Okey, setakat itu sahaja pun sudah memadai. Kemudian kita akan teruskan untuk ayat yang kedua, juga ayat isu. Walau bagaimanapun untuk bahagian ruangan ayat isu yang ini adalah ayat gantian. Okay, ayat gantian ataupun ayat tambahan lah. Okay, ayat tambahan dan mungkin kita boleh ambil daripada mana-mana pilihan ini. Okay, contoh isu ini sering menjadi bualan masyarakat ataupun kita boleh isi ruangan ini dengan isu penggunaan e-dompet ini sering menjadi bualan masyarakat. Okay, jadi dua ayat untuk perenggan pendahuluan telah pun siap. Seterusnya kita akan masuk kepada ayat yang ketiga, iaitu ayat huraian. Okay, kalau kita lihat dalam rangka sinar pun, okay, ayat yang ketiga yang perlu dilengkapkan ialah ayat huraian. Okay, jadi jika kita buat rangka secara manual, murid-murid perlu lengkapkan bulatan inilah dengan mengikut susunan TIHPS. Okay, jadi untuk huraian, kita lihat pada bahagian penyataan soalan, okay, dan juga pada bahagian bahan rangsangan ni. Okay, mungkin murid-murid boleh dapatkan huraian daripada bahan bantu yang ada dibekalkan dan mungkin murid-murid juga boleh timbulkan persoalan. Okay, setiap kali untuk mendapatkan ayat huraian, okay, murid-murid boleh timbulkan persoalan. Okay, gunakan pendekatan 5W1H. Jadi 5W1H ni dalam versi bahasa Inggeris lah, what, why, okay, who. Cuma kita tukar kepada bahasa Melayu, apa, siapa, kenapa, bagaimana. Okay, jadi untuk kali ini mungkin kita boleh timbulkan persoalan daripada tema dan isu tadi. Okay, daripada tema dan isu tadi kita nyatakan penggunaan e-dompet ni semakin berkembang. Jadi kita timbulkan persoalan kenapa. Okay, mungkin kenapa penggunaan e-dompet ni semakin berkembang. Dan bila kita lihat pada bahan bantuan ataupun bahan rangsangan ni ada dinyatakan berkaitan aplikasi-aplikasi. Okay, dan bila kita lihat keadaan semasa, okay, kita juga dapat lihat secara terang, kan? Kita dapat lihat secara terang pada hari ini ataupun pada zaman ini semakin banyak aplikasi-aplikasi e-dompet yang muncul. Okay, dan kita pun tidak sempat untuk gunakan semuanya. Okay, ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang baru muncul. Okay, jadi kita boleh nampak penggunaan e-dompet itu semakin berkembang dengan adanya kemunculan banyak aplikasi-aplikasi perkhidmatan e-dompet ni. Jadi kalau kita nampak pada bahagian penyataan ini, okay, kita boleh gunakan masuk dalam kita punya penulisan karangan. Okay, kadang-kadang ada murid yang takut untuk gunakan bahan rangsangan ini. Sepatutnya murid-murid kena gunakan, okay, supaya menunjukkan murid-murid memanfaatkan bahan rangsangan. Jadi kita boleh ambil pada bahagian ayat inilah, okay, semakin banyak perkhidmatan e-dompet, okay, yang muncul di Malaysia. Okay. Baik, jika murid-murid telah mendapatkan ayat huraian ataupun petunjuk kepada ayat huraian tadi, murid-murid boleh terus masukkan pada bahagian template. Okay.
dan murid-murid boleh pilihlah bantuan frasa yang sesuai. Contoh, kita boleh ambil bantuan frasa ini. Hal ini dikatakan demikian kerana, okay, dan kita sesuaikan dengan uraian yang ada dalam bahan rangsangan. Okay, perkhidmatan e-dompet seperti Touch and Go, e-wallet, Boost dan GrabPay, okay, banyak muncul kan. Jadi kita boleh masukkan ini sebagai ayat huraian. Okay, hal ini dikatakan demikian kerana kemunculan banyak kemunculan aplikasi e-dompet seperti Touch and Go, okay, Boost dan GrabPay. Okay. Hal ini dikatakan demikian kerana kemunculan aplikasi-aplikasi e-dompet seperti Touch and Go, Boost dan GrabPay. Okay. Jadi kita sudah selesaikan ayat huraian, kemudian kita masuk ke bahagian ayat pendapat. Okay. Untuk yang ayat huraian lain ni murid-murid boleh abaikan. Okay. Yang ini murid-murid boleh masukkan jika murid-murid buat ataupun siapkan untuk yang karangan item terbuka. Okay, sebab item terbuka, murid-murid perlu tulis lebih banyak patah perkataan. Jadi, murid-murid boleh isi ruangan ayat-ayat huraian ni lah. Okay, walau bagaimanapun, untuk soalan item terhad, okay, murid-murid tidak boleh melebihi 200 patah perkataan tersebut. Jadi, cukup memadai satu ayat huraian lah yang murid-murid masukkan. Okay, jadi murid-murid boleh teruskan untuk ayat pendapat. Okay, untuk ayat pendapat, murid-murid boleh fikirkan dalam dua sudut, sama ada secara individu ataupun secara pihak-pihak lain. Okay, seperti video sebelum ini, cikgu ada terangkan jika murid-murid menggunakan sudut individu, murid-murid boleh gunakan diri sendirilah. Okay, contoh kita mesti apa? Okay, sesuaikan dengan tema penggunaan e-dompet. Manakala jika murid-murid pilih dari sudut pihak-pihak lain, murid-murid boleh sentuh pihak-pihak seperti ibu bapa, okay, sekolah, masyarakat, kerajaan, okay, sebagai pihak-pihak lain. Okay. Jadi contoh pada kali ini, okay, murid-murid mungkin boleh gunakan dari sudut individu. Okay. Oleh itu sebagai individu yang prihatin, kita seharusnya kita kena berikan pendapat secara positif lah. Okay. Contoh untuk penggunaan e-dompet ni kita perlu manfaatkan dengan sebaiknya. Jadi kita pun masukkan. Kita seharusnya memanfaatkan penggunaan e-dompet dengan sebaiknya. Okay. Jadi ayat pendapat seperti ini pun telah siap. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat skop soalan ataupun kehendak soalan ataupun juga dikenali tugasan lah. Okay. Jadi untuk ayat skop soalan ni kita akan rujuk pada soalan. Okay. Untuk mendapatkan skop soalan ni biasanya kita akan gunakan kata-kata kunci lah yang memang kebiasaan dalam penulisan karangan. Okay. Dan cikgu yakin murid-murid sudah didedahkan dengan kata-kata kunci karangan ni. Contoh yang paling mudah kita guna
yang hafalan PCK lah. Contoh yang melibatkan punca ataupun yang sinonim bagi punca, sebab, faktor, kemudian cara, langkah, usaha, kemudian boleh jadi kebaikan, kelebihan, manfaat, ataupun boleh jadi juga tu untuk kesan, keburukan. Dan kata kunci tersebut kita kena teliti pada bahan rangsangan. Sesuaikan. Dapatkan petunjuk daripada bahan rangsangan. Contoh dalam kali ni, soalan kali ni kita boleh lihat ada bahan rangsangan tu dinyatakan dari sudut jimat massa. Ni, dari sudut perkataan jimat massa. Kemudian ada juga kita boleh lihat pada bahagian ni, nikmati mata ganjaran. Jadi kita boleh lihat untuk perkataan-perkataan seperti nikmati mata ganjaran dan jimat massa ni termasuk dalam kata kunci apa. Jadi bila kita teliti, kita boleh kaitkan jimat massa dan nikmati mata ganjaran ni sebagai kebaikan penggunaan e-dompet. Jadi kita masukkan pada template kebaikan-kebaikan penggunaan e-dompet. Jadi kita boleh pilihlah mana-mana yang sesuai. Contoh kita ambil ini, sehubungan dengan itu terdapat heterogen. Heterogen ni pelbagai. Terdapat heterogen kebaikan penggunaan e-dompet. Mungkin kepada siapa? Individu, ataupun dalam kehidupan. Murid-murid boleh lengkapkan. Jika murid-murid dapat lengkapkan seperti ini pun sudah memadai. Terutamanya bagi murid-murid yang memang ada masalah untuk menulis karangan. Murid-murid boleh lengkapkan seperti ini, sudah diterima, sudah memadai. Sekurang-kurangnya untuk memulakan penulisan karangan tu, murid-murid ada panduan dan murid-murid ada ayat yang sesuai untuk ditulis. Jadi bila murid-murid telah lengkapkan ruangan ini, pada ruangan T, I, H, P dan S, secara tidak langsung murid-murid punya pendahuluan telah pun siap. Jadi untuk bahagian pendahuluan, jika murid-murid menggunakan pendekatan TIHPS tadi, murid-murid akan dapat lebih kurang 5 ayat. Contoh ayat yang pertama, mengetahui bahawa penggunaan e-dompet semakin berkembang. Kemudian isu penggunaan e-dompet ini sering menjadi bualan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kemunculan aplikasi-aplikasi e-dompet seperti Touch and Go, Boost dan GrabPay. Oleh itu, sebagai individu yang prihatin, kita seharusnya memanfaatkan penggunaan e-dompet dengan sebaiknya. Sehubungan dengan itu, terdapat heterogen kebaikan penggunaan e-dompet. Jadi, perenggan pendahuluan murid-murid telah pun siap. Jika murid-murid ingin, terutamanya lah mungkin murid-murid yang ingin mendapatkan markah yang lebih cemerlang, sekurang-kurangnya murid-murid kena masukkan satu peribahasa dalam perenggan tersebut. Jadi mungkin kita boleh lihat pada ruangan dalam mana-mana ayat tadi yang murid-murid ingin tambah, mungkin masukkan peribahasa lah. Contoh kemunculan aplikasi-aplikasi ni kan. Jadi mungkin kita ingin tambah peribahasa yang sesuai. Kemunculan aplikasi-aplikasi dompet seperti Touch and Go, Boost dan GrabPay ibarat apa mungkin? Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi kita boleh lihat selain lengkap, selain kita melengkapkan TIHPS tadi, selain lengkap, murid-murid juga telah
memantapkan lagi lah perenggan pendahuluan tersebut dengan memasukkan peribahasa. Okey. Dan jika murid-murid mempunyai bantuan peribahasa, jadi mungkin murid-murid boleh sesuaikanlah mana-mana baris ayat, okey, yang sesuai untuk dimasukkan peribahasa. Okey. Dan proses ni, okey, murid-murid perlu jadikan kebiasaan lah. Maksudnya dah biasakan untuk melengkapkan pendahuluan tersebut dengan menggunakan rumus yang betul. Okey. Kemudian murid-murid murnikan, tambah baik, mantapkan lagi perenggan tersebut dengan peribahasa. Cikgu yakin sampai satu masa murid-murid dapat hasilkan perenggan pendahuluan yang baik, okey, yang baik, yang cemerlang, okey, dan menjadi kebiasaan kepada murid-murid nanti. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu pada hari ini berkaitan cara menulis perenggan pendahuluan dengan menggunakan bantuan template pasang siap. Semoga daripada video ni murid-murid dapat sesuatu dan ilmu ini memberikan manfaat kepada murid-murid sekalian. Kita akan jumpa dalam video seterusnya. Terima kasih sudi menonton. Semoga bermanfaat buat anda semua dan mohon untuk subscribe channel ini. Marga penuh BM, cikgu sis, teknik padu, kita skor